Korang sanggup tak pakai mousepad kotor macam ni? Korang tengok betapa kotornya mousepad ni. Aku dah cuci and dia still macam tu. Disebabkan tu aku decide untuk upgrade kepada this mousepad. Tengok sebab dia terbuat daripada glass. So guys, inilah dia mousepad daripada MKB, which is MKB Kasumi Glass Mousepad. Okay, untuk size dia kau nampak dia tak terlalu besar sangat and tak terlalu kecil sangat. And sebelumnya aku tak tahu pun yang ada mousepad yang jenis macam ni. Kelebihan dia adalah dia takkan jadi macam mousepad tadi. Bila kotor dia susah nak cuci. Yang ni kan kalau kau tumpahkan air pun, kau nampak tak ada air atas? Nampak? Dia tak menyerap sebab dia glass. Boleh lap dengan senang. So memang korang akan sentiasa nampak mousepad korang tu baru. Dia tak buruk. Tak kena tukar pun tak apa. Okay, 5 tahun ke 10 tahun dia still macam ni. Kita tengok belakang dia. Dia menggunakan rubber Bukan dia letak just dekat ujung, tapi seluruh bahagian belakang dia ni dia coverkan dengan getah, which is memang takkan bergerak lah kalau korang tengah main game tu. Ada jenis mousepad yang dia just letakkan dekat bahagian ujung-ujung je. Design depan dia macam ni sangat cantik. Korang tengok sini dah gambar tu, dia macam ada satu corak yang berulang yang dia buat dekat atas ni, and dekat bawah ni dia ada tulis branding MKB. So korang tengok sendiri dia punya design. Ui, cantik mat, tak tipu. Dekat atas ni okay, licin okay, ni wrist rest. Kau tengok kalau mousepad yang jenis biasa tu, nampak? Dia tak best lah. Entahlah, kotor. Aku dah cuci tau. Dia kotor macam ni. Kalau korang ni seorang gamers yang ni korang patut dapatkan lah. Sebab aku faham, untuk gamers dia nak macam pergerakan mouse yang laju kan. Sok. And dia agak berat Kenipisan mousepad ni nipis je. So guys, sangat boleh untuk korang beli. Boleh tekan beg kuning.